menceritakan tentang penyakit saya. Saya sangat terkejut apabila ibu menyatakan bahawa saya menghidap Okey, saya terkejut. Ambil slowly saja. Walaupun dia sakit disebabkan dia seorang yang kuat, seorang yang tabah. Jadi kesakitan itu tidak menjejaskan kemahiran, tidak menjejaskan pengetahuan sedia ada yang ada pada dia lah. Sekolah dulu, Amainah belajar dengan kawan-kawan yang ramai. Tapi dekat sekolah ni, tengoklah keadaan. Kadang-kadang 2 orang, kadang seorang je belajar. Dia akan tunggu pukul 10 tu mesti dia tahu dia akan sekolah. Dia akan keluar, turun daripada katil. Jadi pas sakit-sakit lain tu nampak dia turun daripada katil. Nak gimana tu kakak? Nak pergi sekolah. Adanya Amanina ini menyebabkan pesakit-pesakit yang lain lebih mudah untuk berinteraksi dengan doktor, tidak murung. Beliau pergi ke katil-katil, memujuk adik-adik, memberi semangat kepada adik-adik yang lain untuk menghadapi sesi kemo dan sebagainya. Amainah nak cakap, Amainah seronok dekat White walaupun tak ada kawan, tak ada apa. Yang penting Amainah boleh belajar. Lepas tu, kalau Amainah jatuh ke, Amainah sakit ke, Amainah istighfar. Lepas tu, Amainah tanamkan kata-kata semangat seperti kenapa kalau orang lain jatuh, kenapa dia orang boleh bangun? Kenapa Amainah tak boleh bangun? Kan? Apa orang cakap kat Amainah cuba buat. Tapi kalau Amainah tak boleh buat, Amainah tak boleh buat. Tapi Amainah tetap cuba. Walaupun Amainah dibuka kawan-kawan Amainah cakap, "Tak payah sedih, Amainah okey kat sini." Tapi dia orang ni juga. Itu je lah.